Barang hantaran kahwin biasanya ganji. Kalau tak ganji boleh tak? Hantaran ni dia nak ambil witir. Semayang witir malah. Hak ngata nak ambil witir. Dia kata mak kita buat 8 bekah dah. Katanya anak dara hak nak menikah. Mak hak bodoh dia kata, "Hei, orang dak buat kena. Orang buat ganji. Tak boleh 8, 7 atau 9." Bukan witir nikah ni. Bukan solat witir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ikut pandanglah kena ke ganji ke atas kemampuan dan ikhlas kita. Ini bukan mas kahwin. Ni hadiah kita. Kerana gembira boleh bini, hadiah. Tak? Tu. Ni dak. Buat belawang main ganji kena pula tak boleh. Olek-olek orang Melayu ni. Nak pukul gambar dia dah tunjuk 3 orang. Nak dah tutup lagi dah. Woi, dah boleh 3 orang. Kalau 3 orang pukul gambar mampu seorang. Mari dua ni pula mati seorang. Gerak. Ayuh hak tengah tidur bangun jadi 4. Takut mati. Bangunlah kawan tu tarik mata tepek ni gambar. Bodoh lah ke tu. Nah. Orang dulu. Nampak dah mati seorang pasal ni tu. Main bergerak. Percaya tu. Nah, kalau anda dah atak kemampuan, kita berasa nak wis sebekas waktu. Berasa nak wis lebih 2 bekas. Jangan bertanding-tanding, jangan berlawan-lawan. Ini hadiah ikhlas kerana kita tanda gembira dapat apa benda di calon isteri atau calon suami itu saja.